Belikan untuk kita semua. Masya Allah. Thank you Tasha. Oh, kamu beli? Saya. Okay, sorry. Kamu beli. Apa Sophie dapat nama tu? Lembu punya susu sapi yang dapat nama. Lembu punya susu sapi dapat nama. Oh, dia masih tak boleh lepas ke juga dia punya houseboom. Yeah, houseboom forever. Wife got 100 plus. So basically ni dah kira macam bagi paid punya review nanti So houseboom transfer kena, lah. kena sponsor kita. So, Kita kat confirm ni. Kita baru sampai kebun. Macam biasa bila kita sampai kebun hari ni aku dah tak boleh bawa kereta lagi satu sebab minyak mahal sangat. So kita bawa kereta kita lah. Rabi dah bertaubat, which is dia dah bawa start kursi healing dia. So dia abu-abu sikit. Okay. So macam biasa di sini tau. Tak sampai farm lah kalau kita tak bawa ais. Okay, nanti dia akan start. Okay. So kalau korang tengok kita dah dekat kebun. Kita tengah proses dalam nak membersihkan kandang. Sebab setiap malam memang orang kata apa, lembu-lembu ni dia akan membuang, dia akan ok sana sini apa benda semua kan. So daripada sudut kebersihan tu pagi-pagi every morning lepas tu kita akan bersihkan. Tadi kita akan bersihkan lagi. So kita dalam proses pembersihan lah. So kalau contoh korang nak buat korban, kita punya promotion sekarang 785, market dalam 900 ke 850. Kat situ pun korang dah boleh jimat dekat RM100 plus. Kalau korang nak korban seekor, korang kita boleh dapatkan dalam serendah 4499 macam tu lah lebih kurang. Bila korang buat korban dengan kita akan bagi korang sekali video and bukti sembelihan. And agihan tu boleh korang ambil sebahagian ataupun korang nak kita sedekahkan kepada yang memerlukan pun boleh. Biasanya kita bagi dekat anak yatim ataupun siapa-siapa yang memerlukan macam tu lah. Kita urus from A to Z. Kalau korang nak income pun boleh. Nampak lembu kita dah ada dia punya tu sendiri. Handsome kan? So kalau korang nak slot kita orang terhad, make sure korang jangan tangguh korang punya korban. Jom korban dengan Icon Farm. So kalau korang nak buat korban, klik kat bawah.